Banyak Allah rahsiakan kepada kita, tuan-tuan, takdir-takdir terbaik yang akan berlaku kepada kita. Saja je Allah rahsiakan benda itu kepada kita agar kita meletakkan tawakal kita kepada Allah dengan sangat-sangat tinggi. Kalau tuan-tuan Allah bagi rahsia itu kepada kita, kita tidak akan faham erti doa. Kita tak akan faham, tuan-tuan, erti menangis di dalam setiap hajat dan juga munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang tak tahu, tuan-tuan, rezeki dia dah dekat. Sebab itu makin menangis ketika mana dia sujud kepada Allah. Kalau tuan-tuan tahulah besok tuan-tuan akan dapat sesuatu benda yang besar, hari ni mungkin tuan-tuan akan berhenti berdoa. Mungkin tuan-tuan tak menangis dalam doa, sebab tuan-tuan akan dapat. Sebab itu Allah rahsiakan, tuan-tuan, perkara-perkara takdir kita daripada kita mengetahuinya. Supaya kita faham berkenaan tentang doa ni. Doa minta dengan Allah betul-betul. Doa bawa dalam jiwa kita, tuan-tuan. Minta sungguh-sungguh dengan Allah, bukan sekadar melafazkan di bibir. Ni daripada mulut kita. Allah Maha mendengar, tuan-tuan.